Orang yang ada fixed mindset ataupun mindset tetap. Orang yang ada mindset tetap ni, dia jenis selesa dengan keadaan dia tanpa ada usaha ataupun niat untuk berubah. Yang kedua, dia tak suka cabaran dan dia suka lari daripada masalah. Dan dia juga sangat berpuas hati dengan dia punya keputusan ataupun dalam keadaan tu dia cepat selesa ataupun dia telah mencapai sesuatu, dia selesa dengan perkara tu. Apa lagi, dia juga cepat berputus asa selepas dia mencuba sesuatu. Ini adalah ciri-ciri orang yang ada fixed mindset dan apa kesan dia dekat kerjaya. Dia akan kekal dalam jawatan yang sama setelah beberapa tahun. Dia tak berani nak minta naik gaji, dia tak upgrade skill baru, dia memang selesa dengan keadaan tu. Dan dia tak ambil peluang ataupun job scope yang baru ataupun peluang yang baru, dia tak ambil. Itu adalah kesan fixed mindset terhadap kerjaya. So, bagaimana orang yang berkembang di mana dia ada growth mindset ataupun ada mindset untuk berkembang? Orang-orang yang macam ni dia percaya yang setiap skill boleh dibina, minat boleh dipupuk, ilmu boleh belajar, tak kira apa jua keadaan. Kegagalan dia nampak adalah satu proses untuk menaikkan nilai diri. Dia selalu akan cakap pada diri dia, tak apa, sekarang memang aku tak pandai, tapi aku boleh belajar. Itu bezanya dengan fixed mindset. Aku tak pandai, lepas tu dia pasrah dan serah kepada takdir. Apa ciri-ciri orang-orang yang grow ni? Dia rajin belajar, dia memang sentiasa improve diri dia. Dia sangat terbuka kepada kritikan ataupun feedback. Dia tengok feedback dia sebagai satu titik untuk dia upgradekan apa yang kurang. Dan dia fokus ke proses. Janji benda tu bergerak daripada dia tak mula langsung. Lebih baik ada proses daripada tak mula. Lepas tu dia konsisten. Dia konsisten memperbaiki diri dia. Dia pergi kelas ataupun dia pergi mana-mana lah. Dia rajin bertanya. Itulah ciri-ciri orang growth mindset. Untuk orang yang ada growth mindset, dalam kerjaya dia akan ada long term goal lah. Dia akan tahulah apa dia nak buat. Dia dah plan ke depan, 5 tahun ke depan, dia tahulah apa yang perlu dikejar dan apa yang perlu dia belajar. Sebab apa? Dalam jangka panjang dia akan dapat satu reputasi. Reputasi, dapat skill baru. Dan bila dikumpul semua tu, dia akan jadi orang yang hebat. So dekat sini, kalau anda nak jadi orang yang hebat, anda perlu mengajar diri anda ni jadi orang yang ada growth mindset. Sebab kebanyakan orang fixed mindset ni dia akan banyak komplain. Tak ada apa yang dia nak buat dalam hidup kan. Tak ada sebarang perubahan dia nak buat. Dia hanya komplain dan salahkan orang lain. Salahkan kerajaan, salahkan takdir. Sedangkan benda tu tak adil lah kan. Salahkan takdir sebab diri sendiri yang masalah. So, apa-apa yang berlaku dalam hidup ni, dia bermula dengan diri sendiri dulu. Tu realitinya. Realitinya memang semua benda apa yang berlaku dekat kehidupan kita ni memang atas diri kita sendiri. So, jangan salahkan orang lain. Fokus pada diri dan improve setiap saat dan setiap minit. Sampai bila kita nak improve ni? Sampai matilah. Sebenarnya cerita memang sampai mati kita improve. Dan jangan bosan. Bila ada fixed mindset ni memang apa pun tak jadilah. 5 tahun pun masih sama, 10 tahun pun masih sama. Takkan nak hidup macam tu. Kena fikir ke depan lah. Okay? Itu adalah ni lah. Ini adalah penerangan apa perbezaan fixed mindset dan growth mindset. So, kalau rasa video ni berguna, boleh share dengan kawan-kawan ataupun komen. Dan saya ada juga jual ebook. Boleh tengok link in bio ataupun link di bawah ni. Kalau berminat nak belilah. So, kalau tak ada apa-apa, let's go.